9 warden ditamatkan, kematian tragis Zara Karina dan jawapan mengejutkan di Mahkamah Coroner. Di sebalik tembok asrama yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, tersemat sebuah tragedi yang meragut nyawa seorang pelajar, Zara Karina Mahathir, 13 tahun. Masa depannya dirampas dan kisah kematiannya yang ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah longkang berhampiran asrama, kini mengheret satu demi satu jawapan yang menggemparkan di Mahkamah Coroner. Hari ini, 9 individu yang bertanggungjawab menjaga keselamatannya ditamatkan perkhidmatan. Adakah ini satu pengakuan? Adakah ini jawapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga? Bersama kami, kita bongkar pendedahan saksi yang mungkin memegang kunci kepada segala persoalan. Segmen 1, pengantar dan perkembangan terkini. Selamat datang kembali ke saluran Aku Studio. Kisah inkues kematian pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Tun Datu Mustafa, Zara Karina Mahathir, terus mendapat perhatian negara. Hari ini, tumpuan terarah kepada pendedahan yang mengejutkan di mana 9 warden sekolah tersebut telah ditamatkan perkhidmatan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Poin utama, pengesahan penamatan perkhidmatan 9 warden. Lokasi, Mahkamah Coroner, Kota Kinabalu. Saksi utama, Guru Bahasa Inggeris Nur Asimah Zaitun, 49 tahun, yang juga merupakan salah seorang warden yang ditamatkan perkhidmatan. Inkues dijalankan di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan. Segmen 2, saksi bersuara, mungkin ada kaitan. Inti parti pendedahan hari ini datang dari kenyataan saksi ke-55, Nur Asimah Zaitun. Beliau tidak menafikan bahawa penamatan perkhidmatannya dan 8 rakan warden yang lain mungkin mempunyai kaitan dengan insiden tragik yang menimpa Zara Karina pada Julai lalu. Pendedahan 1, penamatan perkhidmatan. Petikan langsung. Peguam Juan Goh mewakili salah seorang daripada 5 kanak-kanak terlibat dalam kes buli, menyoal dan Nur Asimah mengesahkan penamatan. Kenyataan penuh saksi. Saya memang bercadang untuk meletakkan jawatan itu lama sebelum insiden tersebut berlaku. Kami kemudian telah dimaklumkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri bahawa khidmat kami sebagai warden tidak lagi diperlukan. Jawapan penting. Apabila ditanya, adakah penamatan itu ada kaitan dengan kes kematian Zara Karina, beliau hanya menjawab, mungkin. Analisis ringkas, mengapa mungkin? Adakah penamatan ini adalah tindakan disiplin awal sebelum keputusan inkues? Adakah ini cubaan untuk memikul tanggungjawab institusi? Pendedahan 2, isu telefon awam dan komunikasi panik. Isunya, 6 telefon awam di asrama yang disediakan untuk pelajar menghubungi ibu bapa telah ditutup selama 2 hari selepas kematian Zara. Justifikasi bekas warden. Penutupan dibuat atas arahan Ketua Warden Azhari Abdul Sagab untuk mengurangkan rasa panik dalam kalangan ibu bapa. Petikan langsung. Para pelajar tidak sepenuhnya dilarang menghubungi ibu bapa mereka. Saya sendiri telah membenarkan seorang pelajar tingkatan 1 yang tidak sihat menggunakan telefon bimbit saya untuk menghubungi ibunya. Bayangkan jika pelajar menyebarkan berita yang tidak pasti kerana ketika itu mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Segmen 3, pelanggaran arahan dan kecuaian institusi. Di sinilah isu integriti dan kepatuhan arahan mula dipertikaikan. Adakah tindakan warden yang menggunakan telefon bimbit peribadi untuk komunikasi pelajar walaupun dengan niat baik melanggar arahan ketua warden? Dan yang lebih kritikal, soalan mengenai kecuaian pihak sekolah. Soalan peguam, adakah beliau melanggar arahan Ketua Warden Azhari? Jawapan saksi, beliau tidak menyebut tentang telefon bimbit. Arahannya hanya mengenai telefon awam. Perbezaan antara telefon awam dan telefon bimbit menjadi titik penting. Adakah jurang ini membuka ruang kepada kelonggaran atau kekeliruan dalam pengurusan krisis? Soalan kecuaian sekolah. Soalan peguam, sama ada sekolah itu telah cuai berkaitan insiden kematian Zara Karina.
Jawapan penuh strategik. Beliau berkata, saya memilih untuk tidak menjawab. Surutan, pemapa saksi memilih untuk tidak menjawab soalan ini. Adakah ini mengisyaratkan wujudnya potensi kecuaian yang tidak dapat dinafikan atau adakah beliau terikat dengan batasan etika pekerjaan? Segmen 4. Faktor luaran dan ulasan sosial. Didikan ibu bapa. Peranan warden bukan sahaja menjaga fizikal pelajar, tetapi juga tingkah laku mereka. Dalam keterangannya, Nur Asimah turut menyentuh tentang isu tingkah laku pelajar secara umum di asrama. Isu tingkah laku pelajar. Saksi tidak menafikan bahawa pelajar kadangkala mengeluarkan perkataan kasar dan keras. Faktor tingkah laku. Beliau berpendapat tingkah laku seorang kanak-kanak banyak bergantung kepada didikan ibu bapa serta pengaruh rakan sebaya. Analisis pendalaman. Pendedahan ini mengalihkan fokus kepada peranan keluarga dan persekitaran sosial. Adakah asrama sudah menjadi tempat pembuangan masalah disiplin yang gagal ditangani di rumah? Ini adalah perbincangan penting mengenai tanggungjawab bersama antara sekolah dan ibu bapa. Ringkasan kronologi tragedi. Identiti mangsa. Zara Khairina Mahathir, 13 tahun, pelajar tingkatan 1. Tarikh kematian, 17 Julai lalu. Punca ditemui. Tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya. Pengesahan kematian. Disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth. Kaitan buli. Inkuest turut melibatkan peguam yang mewakili salah seorang daripada 5 kanak-kanak yang terbabit dalam kes membuli Zara Khairina. Segmen 5. Analisis dan implikasi. Kesan jangka panjang. Penempatan perkhidmatan 9 warden ini, walau berpotensi dikaitkan dengan tragedi Zara Khairina, hanyalah permulaan. Ia bukan penamat kepada inkuest, tetapi isyarat yang jelas tentang betapa seriusnya isu tanggungjawab penjagaan pelajar di asrama. Implikasi penamatan. Walaupun mungkin berpunca dari kes ini, penamatan adalah langkah pentadbiran yang berpotensi memberi kesan kepada reputasi sekolah dan jabatan pendidikan. Ia menimbulkan persoalan. Adakah mereka gagal melaksanakan tugas pengawasan dengan cekap? Peranan inkuest. Matlamat inkuest adalah untuk menentukan punca dan hal keadaan kematian. Pendedahan mengenai buli, penutupan telefon dan penamatan warden adalah bahan bukti penting. Tanggungjawab bersama. Kes ini adalah peringatan pahit bahawa keselamatan pelajar di asrama memerlukan sistem pengawasan yang ketat, protokol krisis yang jelas dan kerjasama yang kukuh antara pentadbir, warden, guru dan ibu bapa. Penutup. Kisah kematian Zara Khairina adalah jeritan senyap yang menuntut pembaharuan. Setiap anak berhak mendapat persekitaran yang selamat untuk belajar dan membesar. Kami akan terus memantau perkembangan inkuest ini. Apakah pandangan anda? Adakah penamatan warden ini mencukupi? Atau adakah tanggungjawab lebih besar perlu dipikul oleh pihak yang lebih tinggi? Kongsi pandangan anda di ruangan komen di bawah. Tekan butang like jika anda merasakan tragedi ini perlu menjadi pengajaran besar. Dan paling penting, subscribe kepada saluran kami dan aktifkan notifikasi atau loceng agar anda tidak terlepas liputan eksklusif dan perkembangan terkini dari Mahkamah Coroner. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di laporan seterusnya.